Okay guys, aku sebenarnya target buat video untuk Mak Handle ni sampai 60 video saja. Tapi ni macam dah lebih. Macam dah lebih. So, kalau korang belum dapatkan mic handle lagi, korang boleh dapatkan mic handle yang aku buka dekat tangan sekarang dekat beg kuning. Dan semoga setiap video yang aku buat untuk korang dapat memberikan manfaat. Kalau ada apa-apa soalan lagi sebelum aku menamatkan episod untuk video mic handle ini, korang boleh drop dekat komen. Tak ada soalan, tak apalah. It's okay. Kalau ada soalan, aku boleh share apa yang aku tahu lebih kurang pasal mic handle ni yang korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning.